Holy moly! Hi guys, nama saya Gordon the Great Hobbyman dan di tangan saya ni adalah Dazone Nexus Pro X version 2 yang terbaru. Dan ini adalah blaster span. Ya betul, span lembutnya macam ni ya. Dari segi bentuk, kedua-dua blaster ni nampak sama je. Dan ini pula adalah Nexus Pro X yang lama. Kecuali ni saya dah modify sikit. Yang lama menggunakan water slide decals ataupun cat untuk mencantikkan blaster dia. Yang baru menggunakan plastic separation untuk mencantikkan blaster dia. Ia juga menggunakan bus stock yang sama, cara pertukaran spring yang sama, setup Picatinny rail yang sama, serta tempat letak P-car dia yang sama. Dan apa yang saya perasan, sampel saya ni tidak datang dengan bearing scar Dazone ya. Dan tahukah anda yang versi baru ni lebih murah dari versi lama ni? Kalau dah release kat Malaysia, korang boleh carilah dekat Aeon semua. Satu perbezaan yang paling ketara adalah pump grip di bahagian depan dia, di mana ia adalah bentuk flat macam ni ya. Yang versi lama betul-betul dia ada grip. Sama juga masih lagi menggunakan barrel besi. Dan benda yang paling ketara adalah trigger dia ni. Masa korang tekan trigger dia tu, ketat siok. Ni keras ni. Ni bukan trigger lembut macam Dazone biasa. Ni trigger dia memang keras. Dan berita baik untuk versi baru ni, mereka dah perbaiki air seal dia. Sekarang air seal dia macam ni tau. Perfect air seal. Langsung tiada air leaking ya untuk blaster ini. Sama dengan yang lama, ia datang dengan mag 15 round yang macam ni, menggunakan dart span yang pendek. Ia juga mempunyai kekuatan yang sama dengan versi yang lama lah, dalam 190 fps sampai ke 200 fps. Dari segi ketepatan pun lebih kurang sama je lah. Dalam 15 meter ataupun 20 meter pun tak banyak masalah sangat ya. Alright, jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.